Alhamdulillah, selamat pagi semua. Hari ini Zu ada order nasi minyak 5 kg, nasi putih 5 kg, ayam masak merah hanya untuk anggaran 2 gantang nasi, belacan dan juga acar nenas. Ini nasi putih dah basuh bersih, belum masukkan air. Zu akan masukkan air. Sambal merah khas untuk ayam masak merah. Ayam Zu dah siap goreng. Ini Zu nak masukkan dulu bawang Holland potong dan juga cili merah. Ayam goreng ni Zu akan masukkan dalam tu dan Zu akan tambah jika tak cukup. Okey. Sediakan acar nanas, letak kuah colek, kuah colek dia memang Zu buat sendirilah. Ada 6 botol lagi, bertahun-tahun tahan. Zu tak letak belacan. Bismillah. Alhamdulillah, cantik masaknya. Nasi putih 1,5 gantang. Masukkan dalam bekas tahan panas. Bismillah, cantiknya nasi ni gebu. Boleh makan dalam 60 hingga 70 orang. Bismillah. Ini nasi minyak tadi yang untuk 5 kg baru mendidih. Ayam masak merah Zu nak angkat, masukkan ke dalam bekas tahan panas ni. Tak perlu panas, kalau ayam masak merah dia suam-suam pun dah okey dah. Okey, ini daging Zu nak buat masak merah daging sebanyak 2,5 kg ni. Zu masak dalam pressure cooker, dia cepat empuk. Okey, nasi minyak ni Zu belum gaul lagi ni, masukkan ke dalam pocong tahan panas ni.